Aku dah biasa bawa ambulans waktu malam. Jalan sunyi, siren menyala, kadang-kadang cuma bunyi enjin dan nafas sendiri yang kedengaran. Tapi malam tu lain. Aku nampak sesuatu yang tak pernah ada dalam laluan aku sebelum ni. Sebuah pasar malam di tengah hutan. Masalahnya, jalan tu aku dah ulang beratus kali dan tak pernah sekali pun ada pasar malam di situ. Dan yang lebih pelik, semua orang dalam pasar tu macam tengah tengok aku. Diam, tak bergerak. Malam tu, aku bertugas shift lewat. Jenis shift yang biasanya orang tak suka ambil sebab badan dah penat tapi mata kena paksa berjaga. Panggilan kecemasan masuk sekitar pukul 11 lebih dari kawasan luar bandar di Selangor. Kes biasa je atas kertas, orang tua pengsan di rumah. Tak ada yang pelik pun masa mula-mula. Aku dan Farid terus bersiap, masuk ambulans dan bergerak ikut alamat yang diberi. Sepanjang perjalanan awal, semuanya nampak normal. Jalan lengang, kereta tak banyak. Cuma sekali-sekala ada motosikal lalu. Lampu jalan pula macam biasa kawasan kampung. Ada yang terang, ada yang berkelip, ada yang langsung tak hidup. Dari jauh nampak rumah-rumah kampung dengan lampu malap. Ada yang dah tutup, ada yang masih hidupkan lampu luar. Dalam ambulans, suasana pun tenang. Bunyi enjin stabil, alat monitor di belakang berkelip perlahan dan radio komunikasi kadang-kadang berbunyi bila ada unit lain bercakap. Farid di sebelah aku sesekali tengok telefon, sesekali tanya arah untuk pastikan kami tak tersalah jalan. Aku ingat lagi masa tu aku sempat fikir, malam ni mungkin mudah ambil pesakit, hantar ke hospital, habis cerita. Tapi bila kami mula masuk ke satu jalan kecil yang menuju ke kawasan lebih dalam, suasana terus berubah perlahan-lahan. Jalan tu sempit sikit, kiri kanan penuh dengan pokok tinggi. Lampu jalan makin jarang. Cahaya dari lampu ambulans jadi sumber utama untuk nampak jalan depan. Bunyi tayar berjesel dengan jalan tar kedengaran lebih jelas sebab sekeliling makin sunyi. Masa tu aku perasan sesuatu yang kecil tapi cukup buat aku rasa tak selesa. Suhu dalam ambulans tiba-tiba jadi sejuk. Bukan sejuk biasa macam aircon kuat. Ini lain. Sejuk dia macam masuk sampai ke dalam badan. Aku terus capai tombol aircon dan kecilkan. Bunyi kipas pun perlahan sikit. Tapi rasa sejuk tu tak berubah. Aku tarik nafas, cuba tenangkan diri. Mungkin aku penat. Mungkin badan aku je yang rasa macam tu. Tapi beberapa saat kemudian, aku nampak wap halus keluar dari mulut aku masa aku bernafas. Aku terus pandang Farid. Bro, kau rasa tak sejuk semacam? Aku tanya. Cuba bunyikan macam biasa walaupun dalam hati dah mula tak sedap. Farid tak terus jawab. Dia gosok lengan dia perlahan macam cuba hilangkan rasa meremang. Ya, aku pun rasa. Macam bukan aircon je ni. Jawab dia perlahan. Dalam ambulans, suasana jadi lain tiba-tiba. Bunyi enjin masih sama, tapi rasa sunyi tu makin berat. Aku cuba fokus pada jalan, jangan fikir bukan-bukan. Tapi tak lama lepas tu, radio dalam ambulans mula berbunyi. Pada mulanya cuma bunyi statik biasa, macam signal lemah. Aku tekan butang untuk adjust channel. Biasanya kalau tukar frekuensi, bunyi tu akan hilang. Tapi kali ni, tak. Malah makin kuat. Bunyi statik tu berselang-seli dengan sesuatu yang macam suara, tapi tak jelas, putus-putus, macam orang bercakap dari jauh sangat. Aku kecilkan volume sikit, tapi masih dengar. Farid pun dah pandang radio tu lama. Bro, kau rasa tak macam ada orang cakap? Dia bisik. Aku cuba dengar betul-betul, dan dalam celah-celah bunyi gangguan tu, aku dengar sesuatu. Masuk. Bunyi tu halus, hampir tak jelas. Aku beku sekejap. Kemudian datang lagi, kali ni sedikit lebih terang. Jangan. Aku dan Farid terus berpandangan. Tak ada siapa bercakap beberapa saat. Masuk mana? Farid tanya perlahan. Suara dia dah lain. Aku tak jawab. Sebab masa tu, fokus aku dah tertarik ke depan. Di celah-celah pokok gelap di kiri kanan jalan, aku nampak sesuatu yang tak sepatutnya ada. Lampu. Bukan lampu jalan. Lampu berwarna. Merah, kuning, hijau, berkelip perlahan.
macam lampu gerai. Aku kelip mata beberapa kali, ingat mungkin silap nampak. Tapi bila ambulans bergerak sedikit lagi ke depan, lampu-lampu tu makin jelas. Banyak, seolah-olah ada sesuatu yang besar di sebalik pokok-pokok tu. Aku rasa tangan aku yang pegang steering mula berpeluh. Farid bertegakkan badan, cuba lihat lebih jelas ke depan. "Bro, kau nampak tak apa yang aku nampak?" Dia tanya. Suara dia dah tak tenang macam tadi. Aku telan air liur. "Nampak." Aku tekan pedal perlahan, tanpa sedar aku dah kurangkan kelajuan. Jantung aku mula berdegak lain macam. Sebab aku tahu satu benda. Laluan ni, aku dah lalu berkali-kali sebelum ni. Dan tak pernah langsung ada lampu macam tu di tengah hutan. Semakin kami dekat, semakin jelas apa yang aku nampak tadi. Bukan bayangan, bukan silap mata. Memang pasar malam. Deretan gerai berdiri di kiri kanan jalan. Lampu berwarna-warni tergantung rendah. Kain kanopi berkibar perlahan walaupun angin hampir tak terasa. Dari jauh, suasana tu nampak macam biasa. Macam mana-mana pasar malam yang aku pernah lalu sebelum ni. Tapi, bila ambulans kami masuk betul-betul ke kawasan tu, dada aku terus rasa sempit. Sebab, satu benda yang terus aku perasan. Tak ada bunyi. Langsung. Tak ada suara orang bercakap. Tak ada bunyi peniaga menjerit panggil pelanggan. Tak ada muzik. Tak ada gelak tawa. Malah bunyi langkah kaki pun tak kedengaran. Yang ada cuma bunyi enjin ambulans kami sendiri. Itu pun terasa macam terlalu kuat dalam kesunyian tu. Aku perlahankan kenderaan tanpa sedar. Kaki aku ringan je tekan brek sikit. Macam badan aku sendiri tak bagi aku lalu laju. Farid di sebelah dah mula gelisah. Dia pandang kiri, kemudian kanan, kemudian depan balik. "Kenapa aku rasa kita tak patut lalu sini?" Suara dia rendah, hampir berbisik. Aku tak jawab. Bukan sebab aku tak nak jawab, tapi sebab mata aku dah terpaku pada satu gerai di sebelah kiri jalan. Gerai makanan. Atas meja ada pelbagai jenis lauk. Dari bentuk, aku boleh agak itu nasi campur. Tapi keadaan makanan tu tak normal. Nasi tu nampak keras, berketul-ketul macam dah lama terdedah. Lauk pula berubah warna, yang sepatutnya merah jadi gelap kehitaman. Yang berkuah jadi pekat macam lumpur kering. Ada bahagian yang nampak berkulat, tumpuk-tumpuk putih kehijauan tumbuh di atas permukaan. Dan yang paling buat aku rasa loya, ada bau. Bau yang masuk perlahan dari lubang ventilasi ambulans. Bau hanyir. Macam makanan basi bercampur sesuatu yang lebih busuk. Sesuatu yang aku tak boleh nak jelaskan. Tapi cukup buat teka aku rasa nak muntah. Aku terus tahan nafas sekejap. Penjual gerai itu berdiri di belakang meja. Kaku. Tak bergerak langsung. Kepala dia tunduk sedikit. Muka terlindung bayang lampu. Tangan dia di sisi. Tak buat apa-apa. Tak melayan sesiapa. Tak pandang pelanggan. Macam patung. Dan bila aku perhati lebih lama, aku sedar. Semua orang di situ, gerak mereka terlalu perlahan. Ada yang tengah berjalan, tapi langkah dia macam tersekat-sekat. Ada yang berdiri, tapi tak berganjak langsung. Ada yang pegang barang, tapi tangan tu kekal di situ tanpa berubah posisi. Seolah-olah masa di tempat tu tak bergerak dengan betul. Tiba-tiba, satu bunyi ketukan memecahkan kesunyian. Aku tersentak kuat. Tangan aku hampir terlepas steering. Bunyi itu datang dari belakang ambulans. Aku terus pandang cermin belakang. Tak ada apa-apa. Jantung aku mula berdegup laju. Aku cuba yakinkan diri mungkin barang dalam ambulans bergerak sendiri. "Farid, kau dengar tak?" Aku tanya. Suara aku tak setenang tadi. Dia tak terus jawab. Tapi perlahan-lahan dia angguk. Ketukan tu datang lagi. Kali ni lebih kuat. Bunyi tu jelas. Bukan bunyi barang jatuh. Bukan bunyi longgar. Macam ada sesuatu yang sengaja mengetuk. Dari dalam. Farid terus pusing badan nak tengok ke arah pintu belakang. Tapi dia tak buka. Dia cuma diam. Pegang tempat duduk kuat-kuat. Aku cuba fokus balik pada jalan. Tapi masa tu, ada sesuatu berubah. Aku perasan dari tepi mata aku. Gerakan di luar berhenti. Aku toleh sedikit ke kiri.
dan darah aku terus rasa dingin. Semua orang di pasar malam tu dah tak bergerak. Yang tengah berjalan, berhenti. Yang tengah berdiri, kaku. Yang tengah pegang barang, tak berubah posisi. Sunyi jadi lebih berat. Dan perlahan-lahan, satu demi satu, mereka mula pusing kepala. Gerakan tu tak serentak, tapi cukup teratur sampai buat aku rasa seram. Kepala mereka berpusing ke arah yang sama, ke arah ambulans kami. Aku nampak wajah mereka sekarang. Pucat, mata terbuka luas, tapi tak ada fokus. Ada yang senyum, tapi senyuman tu tak naik ke mata. Macam senyuman yang dipaksa. Farid tarik nafas perlahan, hampir tersekat. Bro, aku tak jawab. Sebab masa tu, aku sedar sesuatu lagi. Mereka semua bukan sekadar pandang. Mereka macam sedang tunggu. Menunggu kami. Dan bunyi ketukan dari belakang ambulans datang lagi. Lebih perlahan, lebih dekat. Seolah-olah apa yang ada di belakang tu dah tahu kami dah sampai. Aku tekan pedal minyak sikit, cuba keluar dari kawasan tu secepat mungkin. Dalam kepala aku, cuma satu benda. Jangan berhenti, jangan pandang kiri kanan terlalu lama. Terus jalan sampai keluar dari tempat ni. Enjin ambulans mula berbunyi lebih kuat. Tayar bergesel dengan jalan tar yang makin sempit. Tapi beberapa saat kemudian, aku mula sedar sesuatu yang buat dada aku makin sesak. Jalan depan macam tak habis-habis. Padahal aku kenal laluan ni. Dari simpang tadi sampai ke rumah pesakit, jalan dia lurus je. Tak panjang mana pun. Kalau ikut kiraan biasa, dalam beberapa minit dah boleh nampak hujung. Tapi sekarang, tak ada hujung. Aku pandang ke depan, cuba fokus. Lampu ambulans suluh jalan. Tapi setiap kali aku rasa kami dah hampir keluar dari kawasan pasar malam tu, muncul lagi deretan gerai baru. Lampu makin banyak, malah makin terang. Seolah-olah kami bukan keluar, tapi masuk lebih dalam. Aku tekan minyak lagi kuat. Meter naik, bunyi enjin makin garang. Tapi pemandangan depan tetap sama. Gerai, lampu, orang. Tak berkurang, malah makin rapat. Gerai-gerai yang tadi ada jarak antara satu sama lain, sekarang macam berhimpit. Kain kanopi hampir bersentuhan antara satu sama lain. Jalan jadi semakin sempit, macam sengaja mengecilkan ruang untuk kami lalu. Dan wajah-wajah tu semakin jelas sekarang. Aku nampak setiap detail. Kulit mereka pucat macam tak pernah kena cahaya matahari. Ada yang bibir gelap, hampir hitam. Mata pula terbuka luas tapi kosong. Tak ada kehidupan dalam pandangan tu. Ada yang senyum, tapi senyuman tu tak kena. Bibir terangkat, tapi mata langsung tak berubah. Macam topeng. Macam sesuatu yang cuba meniru ekspresi manusia, tapi tak sempurna. Aku rasa bulu roma aku naik satu badan. Tiba-tiba, Farid pegang lengan aku kuat. Cengkaman dia sampai aku rasa sakit. Bro, cermin sisi. Suara dia hampir bergetar. Aku terus pandang ke cermin sisi sebelah kiri. Dan jantung aku macam berhenti sekejap. Ada seseorang berdiri sangat dekat dengan ambulans. Terlalu dekat sampai muka dia hampir melekat di tingkap. Aku nampak jelas dari cermin. Kulit muka dia pucat. Mata terbuka luas tanpa berkedip. Dan bibir dia sedikit terbuka macam nak bercakap. Tapi tak ada suara. Aku terus toleh keluar ke arah sebenar. Tak ada sesiapa. Cuma jalan, gerai dan orang-orang lain yang masih berdiri jauh sikit dari ambulans. Aku kembali pandang cermin. Dia masih ada. Masih berdiri di situ. Tak bergerak. Dan perlahan-lahan, tangannya naik. Jari dia panjang, kurus dan nampak kaku. Dia ketup tingkap. Bunyi tu perlahan. Aku terus tekan minyak kuat-kuat tanpa fikir panjang. Ambulans meluncur laju, hampir melanggar beberapa gerai yang terlalu dekat dengan jalan. Lampu-lampu berwarna jadi garis panjang di mataku. Semuanya jadi satu. Jangan pandang! Aku jerit pada Farid. Walaupun sebenarnya aku sendiri tak mampu alihkan pandangan sepenuhnya. Aku cuba fokus ke depan. Keluar dari tempat ni. Tapi semakin laju aku bawa, pasar malam tu macam tak berpenghujung. Dan dalam kelajuan tu, aku masih nampak mereka. Berdiri,
memerhati. Ada yang kepala mereka ikut pergerakan ambulans, berpusing perlahan bila kami lalu. Ada yang sedikit condongkan badan ke arah jalan, macam cuba mendekat. Dan yang paling buat aku rasa tak sedap, ada beberapa orang yang mula berjalan, perlahan, mengikut arah ambulans kami. Langkah mereka tak normal, kaku, tapi cukup untuk buat aku rasa mereka semakin dekat. Tiba-tiba, bunyi ketukan datang lagi. Kali ni, dari belakang. Lebih kuat. Aku pegang steering kuat-kuat. "Farid, jangan buka apa-apa," aku jerit. Dia tak jawab. Aku dengar nafas dia laju. Ketukan tu tak berhenti, malah makin agresif. Dan kali ni, bunyi dia lain. Bukan dari luar, bukan dari pintu. Bunyi tu macam datang dari dalam ruang belakang ambulans. Seolah-olah ada sesuatu di dalam sana yang tak sepatutnya berada di situ. Aku telan air liur, rasa tekak kering. Aku cuba yakinkan diri. Mungkin stretcher bergerak, mungkin alat jatuh. Tapi jauh dalam hati aku tahu, itu bukan benda. Itu bunyi seseorang yang sedang mengetuk dari dalam. Dan yang paling menakutkan, ketukan tu berhenti secara tiba-tiba. Hanya bunyi enjin. Beberapa saat yang terasa sangat lama berlalu. Dan kemudian, satu ketukan perlahan. Dekat. Sangat dekat. Seolah-olah betul-betul di belakang tempat duduk aku. Mustahil. Perkataan tu keluar sendiri dari mulut aku, perlahan tapi jelas. Otak aku cuba cari logik, cuba cari sebab kenapa semua ni jadi, tapi langsung tak jumpa jawapan yang masuk akal. Farid di sebelah aku tiba-tiba bangun sedikit dari tempat duduknya. Pergerakan dia nampak tergesa-gesa, macam dah tak tahan nak tahu apa sebenarnya yang ada di belakang ambulans. "Farid, jangan." Aku mula bersuara, tapi nada aku sendiri pun terkedengar tak yakin. Dia capai pemegang pintu belakang. "Jangan!" Kali ni aku jerit kuat. Suara aku bergema dalam ruang ambulans yang sempit tu, tapi tangan Farid dah pun tarik sedikit pintu tu sebelum aku sempat halang. Pintu terbuka sedikit. Cukup untuk bagi ruang dia menjenguk ke dalam. Dan masa tu, segalanya jadi sunyi. Bunyi enjin macam menjauh. Bunyi luar hilang. Yang tinggal cuma degupan jantung aku sendiri dan nafas Farid yang tiba-tiba terhenti. Aku nampak dari cermin kecil di atas dashboard. Wajah Farid berubah perlahan-lahan. Kulit dia yang tadi biasa terus jadi pucat. Matanya membesar, macam tak percaya apa yang dia tengah tengok. Bibir dia terbuka sedikit tapi tak keluar suara beberapa saat. "Ada orang dalam sini," dia berbisik akhirnya, hampir tak terkedengaran. Aku rasa darah aku terus sejuk dari kepala sampai kaki. "Mana mungkin?" Aku jawab spontan, tapi suara aku sendiri bergetar. Sebab aku tahu, sebelum kami bergerak tadi, aku sendiri dah periksa belakang ambulans. Tak ada pesakit, tak ada sesiapa. Tapi sekarang, Farid tak mungkin bergurau dalam keadaan macam ni. Tiba-tiba, lampu dalam ambulans berkelip. Sekejap terang, sekejap gelap. Sekejap terang, sekejap gelap. Setiap kali lampu menyala, bayang-bayang dalam ambulans berubah posisi. Alat-alat di belakang nampak macam bergerak walaupun sebenarnya tak. Dan dalam sela cahaya yang tak stabil tu, aku nampak sesuatu. Bayang. Di atas stretcher. Duduk. Tak bergerak. Aku kaku. Tangan aku masih pegang steering, tapi badan aku rasa berat, macam susah nak bergerak. Lampu padam. Gelap. Lampu menyala semula. Bayang tu masih ada. Lebih jelas kali ni. Seseorang duduk di atas stretcher. Kepala tunduk. Rambut jatuh ke depan, menutup sebahagian muka. Tangan dia di sisi. Kaku. Tak bergerak langsung. Aku cuba tarik nafas, tapi dada aku rasa sempit. "Farid, tutup pintu." Aku cakap perlahan, hampir merayu. Tapi Farid tak bergerak. Dia masih terpaku di situ, memandang ke arah yang sama. Seolah-olah dia dah tak dengar apa-apa selain apa yang ada di depan dia. Lampu berkelip lagi. Dalam satu sela cahaya, aku nampak sesuatu. Jari tangan sosok tu bergerak sedikit, perlahan, macam baru sedar dari sesuatu yang panjang. Lampu padam. Gelap.
Beberapa saat yang terasa lama berlalu. Kemudian, lampu menyala semula. Dan kali ni, kepala sosok tu tak lagi tunduk sepenuhnya. Ia terangkat sedikit. Perlahan, macam berat, macam setiap inci pergerakan tu ambil tenaga yang besar. Aku boleh dengar bunyi sesuatu, macam sendi yang kaku dipaksa bergerak. Halus, tapi cukup jelas dalam kesunyian tu. Aku pejam mata sekejap, harap bila buka balik semua ni hilang. Tapi bila aku buka, ia masih ada di situ. Dan kepala tu terus terangkat, sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya wajahnya mula kelihatan. Terlalu pucat. Kulitnya macam tak ada darah langsung. Mata perlahan-lahan terbuka. Dan bila mata tu betul-betul terbuka, ia terus memandang ke arah aku. Tepat ke cermin kecil tu. Seolah-olah tahu aku sedang melihat. Aku rasa jantung aku berhenti sekejap. Pandangan tu kosong, tapi dalam masa yang sama, terasa berat. Macam ada sesuatu di sebalik mata tu yang tak boleh dijelaskan. Dan kemudian, bibirnya bergerak sedikit. Macam cuba senyum. Tapi senyum tu tak sempurna. Tak hidup. Farid tersentak ke belakang hampir jatuh dari tempat duduk. Pintu belakang masih terbuka sedikit. Udara sejuk dari belakang masuk lebih kuat sekarang. Dan dalam keadaan tu, aku sedar satu benda. Sosok tu bukan sekadar duduk. Ia sedang condong ke depan. Perlahan, seolah-olah nak mendekati kami. Aku tekan brek mengejut tanpa sedar. Kaki aku macam bergerak sendiri. Refleks dari rasa takut yang dah tak terkawal. Ambulans berhenti mengejut di tengah jalan pasar malam tu. Sampai badan aku dan Farid terdorong sedikit ke depan. Bunyi tayar bergesel dengan jalan kedengaran kasar. Kemudian, sunyi semula. Sunyi yang terlalu tebal. Aku pegang steering kuat-kuat. Cuba stabilkan nafas yang dah mula tak teratur. Jantung aku berdegup laju. Setiap degupan terasa sampai ke telinga. Aku pandang keluar. Tak ada siapa yang bergerak. Semua orang di kiri kanan jalan masih berdiri di tempat masing-masing. Masih memandang ke arah kami. Diam. Tak ada suara, tak ada bisikan, tak ada langkah kaki. Seolah-olah seluruh tempat tu berhenti hidup. Aku boleh nampak dengan jelas wajah-wajah mereka sekarang. Ada yang berdiri dekat dengan jalan, ada yang sedikit ke belakang di bawah kanopi gerai. Tapi semua punya satu persamaan. Mata mereka. Semua mata tu tertumpu pada ambulans kami. Tak berkedip, tak lari. Seolah-olah mereka semua sedang menunggu sesuatu berlaku. Farid di sebelah aku tiba-tiba bergerak pantas. Dia capai pintu belakang dan tolak kuat-kuat sampai tertutup rapat. Bunyi pintu tu bergema dalam ruang ambulans. Dia senyum. Suara Farid tersekat-sekat. Aku tak terus pandang dia. Aku tak nak tahu lebih. Sebab dari nada suara dia pun, aku dah boleh bayangkan apa yang dia nampak tadi. Aku telan air liu. Rasa tekak kering. Dalam kepala aku cuma satu benda. Keluar dari sini. Tapi sebelum aku sempat tekan minyak, aku dengar bunyi. Dari belakang. Bunyi kunci pintu. Perlahan. Aku dan Farid terus kaku. Kami tak sentuh apa-apa. Tapi bunyi tu macam pintu belakang sedang dibuka dari dalam. Perlahan-lahan. Dengan sengaja. Aku tak berani nak pandang cermin. Tapi aku boleh dengar. Bunyi engsel bergerak. Pintu tu terbuka sedikit demi sedikit. Dan bersama dengan itu, udara sejuk masuk lebih kuat ke dalam ambulans. Lebih tajam, lebih mencucuk. Aku pejam mata sekejap, cuba kumpul keberanian. Kemudian, aku pandang cermin kecil. Dan apa yang aku nampak, buat seluruh badan aku jadi lemah. Dari celah pintu yang terbuka tu, keluar satu kaki. Perlahan, kaku. Kulitnya dagap. Bukan macam orang biasa, tapi macam sesuatu yang dah lama tak bernyawa. Hitam keunguan dengan tekstur yang tak rata. Ada bahagian yang nampak keras, ada yang macam merekah. Kaki tu turun sedikit demi sedikit, sampai hampir mencecah lantai ambulans. Tak ada kasut, tak ada selipar. Hanya kaki kosong, yang nampak terlalu kaku untuk milik orang hidup. Farid tarik nafas kuat di sebelah aku, tapi dia tak bersuara. Aku sendiri rasa macam tak boleh bergerak. Otak aku kosong. Semua logik hilang. Yang tinggal cuma satu naluri. Lari.
Aku terus tekan minyak habis-habisan. Enjin ambulans meraung kuat dan kenderaan tu meluru ke depan dengan tiba-tiba. Aku tak peduli lagi gerai di kiri kanan. Tak peduli kalau hampir bergesel dengan tiang atau meja. Yang penting, keluar. Keluar dari tempat ni. Dalam cermin, aku nampak kaki tu masih ada sekejap. Seolah-olah ia cuba melangkah keluar sepenuhnya. Tapi bila ambulans bergerak laju, pemandangan tu mula hilang dari pandangan. Lampu-lampu pasar malam mula jadi kabur. Warna merah, kuning, hijau bercampur jadi satu garis panjang di sisi jalan. Wajah-wajah yang tadi jelas, kini jadi bayang-bayang yang makin menjauh. Tapi yang paling buat aku tak sedap hati, ada beberapa susuk tubuh yang nampak bergerak ke arah jalan. Seolah-olah cuba mengejar. Aku tekan minyak lagi kuat. Jalan depan akhirnya mula berubah. Gerai semakin jarang, lampu semakin kurang. Dan perlahan-lahan, cahaya dari pasar malam tu mula pudar. Seolah-olah ditelan kegelapan hutan. Bunyi enjin jadi satu-satunya bunyi yang tinggal. Tiada lagi ketukan, tiada lagi suara, tiada lagi pergerakan di luar. Beberapa saat kemudian, kami keluar sepenuhnya dari kawasan tu. Di depan cuma jalan gelap biasa, pokok-pokok tinggi di kiri kanan. Langit malam tanpa lampu berwarna. Seolah-olah apa yang kami lalu tadi tak pernah wujud. Aku perlahankan sedikit kenderaan. Nafas aku masih laju. Farid masih diam di sebelah. Kami berdua tak bercakap. Tak berani pandang belakang. Dan bila aku akhirnya berani jeling cermin kecil, pintu belakang dah tertutup rapat. Tak ada kaki. Tak ada sesiapa. Tapi entah kenapa, rasa sejuk dalam ambulans tu masih belum hilang sepenuhnya. Kami berhenti di tepi jalan utama tanpa banyak fikir. Aku hanya tarik steering ke kiri dan tekan brek perlahan, biar ambulans tu berhenti betul-betul di bahu jalan. Lampu depan masih menyala, memancar lurus ke jalan kosong di hadapan. Tak ada kenderaan lain, tak ada orang. Hanya laluan gelap yang panjang dan sunyi. Enjin masih hidup. Bunyi dengungnya jadi satu-satunya bunyi yang mengisi ruang. Aku tak matikan enjin. Entah kenapa, aku rasa kalau enjin tu mati, suasana akan jadi lebih sunyi, lebih berat. Sekurang-kurangnya dengan bunyi enjin, aku tahu masih ada sesuatu yang normal. Aku pegang steering, tapi genggaman aku longgar. Tangan aku sedikit menggeletar. Nafas aku masih belum stabil. Setiap kali aku tarik nafas dalam, rasa macam udara masih dingin, lain dari biasa. Farid di sebelah aku diam. Terlalu diam. Aku jeling dia sekejap. Dia pandang lurus ke depan, mata dia kosong. Macam masih cuba hadam apa yang baru jadi. Bibir dia sedikit terbuka, tapi tak keluar suara. Kami tak bercakap. Tak ada siapa yang berani mulakan. Masa terasa lambat. Beberapa minit berlalu macam berjam-jam. Dan dalam kesunyian tu, radio tiba-tiba berbunyi. Aku tersentak kecil. Jantung aku yang baru nak reda terus berdegup laju semula. Tapi kali ni bunyi radio tu tak macam tadi. Tak ada gangguan panjang. Tak ada suara putus-putus. Kali ni jelas. Unit ambulans, kenapa kamu berhenti lama di kawasan hutan? Suara operator kedengaran tenang, normal, macam tak ada apa-apa yang pelik berlaku. Aku tak terus jawab. Aku pandang ke depan, cuba cari ayat yang sesuai. Tapi kepala aku kosong. Apa yang aku nak cakap? Yang kami baru lalu pasar malam yang tak sepatutnya wujud? Yang ada sesuatu naik dalam ambulans? Akhirnya, aku tekan butang radio perlahan. Pasar malam, aku jawab pendek. Suara aku sendiri kedengaran asing. Rendah, perlahan. Di hujung sana, sunyi. Beberapa saat tak ada respon. Aku dan Farid berpandangan sekejap. Masing-masing tunggu jawapan. Kemudian, suara operator tu kembali. Tapi kali ni nadanya berubah sedikit. Lebih perlahan, lebih berhati-hati. Di situ, dah 15 tahun tak ada apa-apa. Aku terus kaku. Perkataan tu macam berat. Jatuh satu-satu dalam kepala aku. 15 tahun. Tak ada apa-apa. Dulu, memang ada pasar malam di laluan tu. Sambung suara tu lagi. Aku genggam steering sedikit kuat. Tapi, berlaku kebakaran besar. Suara tu terhenti sekejap. Seolah-olah dia sendiri pun berat nak sambung. Ramai tak sempat keluar. Aku telan air liur. Rasa tekak aku kering. Dalam kepala aku terbayang semula wajah-wajah yang aku nampak tadi. Pucat, senyuman yang tak kena. Dan tiba-tiba,
Semua tu rasa masuk akal dengan cara yang paling menakutkan. Aku pandang Farid. Dia pandang aku balik. Tak perlu kata apa-apa. Kami berdua tahu apa yang kami lalu tadi bukan sesuatu yang hidup. Perlahan-lahan, seolah-olah ditarik oleh satu rasa yang sama, kami berdua menoleh ke belakang. Gerakan kami perlahan, macam ada sesuatu dalam hati yang tak nak kami tengok, tapi dalam masa yang sama, memaksa kami untuk pastikan. Aku pandang ke arah ruang belakang ambulans. Stretcher kosong, tali pengikat terletak kemas, alat-alat semua di tempat masing-masing. Pintu tertutup rapat, macam tak pernah ada apa-apa berlaku. Aku lepaskan nafas perlahan. Bahagian dalam dada aku terasa sedikit ringan. Mungkin semua tadi cuma... Tapi sebelum aku sempat habiskan fikiran tu, mata aku tertarik ke cermin kecil di atas dashboard. Dan apa yang aku nampak di situ buat seluruh badan aku terus jadi sejuk semula. Dalam pantulan cermin tu, ruang belakang yang tadi kosong, tak lagi kosong. Ada seorang lelaki, duduk diam di atas stretcher. Poster dia tegak, tapi kaku. Mata dia sedikit condong ke depan. Mata dia memandang tepat ke arah aku melalui cermin. Aku tak dengar apa-apa. Tak ada bunyi, tak ada pergerakan lain. Hanya pandangan tu. Dan perlahan-lahan, bibir lelaki tu bergerak, macam nak bercakap, tapi tak keluar suara. Dan dalam diam tu, aku sedar satu perkara yang buat aku rasa lebih takut dari semua yang berlaku sebelum ni. Dia masih ada dalam ambulans kami. Sejak malam tu, hidup aku nampak macam kembali normal. Aku masih kerja macam biasa, masih ambil shift malam, masih bawa ambulans ke sana sini. Panggilan kecemasan datang dan pergi, pesakit silih berganti. Dari luar, tak ada siapa tahu apa yang aku dah lalui malam tu. Farid pun sama. Kami tak pernah betul-betul bincang panjang pasal kejadian tu. Kalaupun ada, cuma sekadar pandang sesama sendiri bila lalu kawasan tertentu, itu je. Macam ada satu persetujuan senyap antara kami. Jangan ungkit. Tapi, walaupun aku cuba anggap semua tu dah selesai, hakikatnya tak pernah betul-betul hilang. Laluan hutan tu, masih aku guna. Memang tak ada pilihan. Itu jalan paling cepat ke beberapa kawasan luar bandar. Dan sebagai pemandu ambulans, masa tu penting. Setiap kali aku hampir sampai ke simpang masuk jalan kecil tu, tangan aku akan automatik ketat pada steering. Nafas aku berubah sedikit, mata aku jadi lebih fokus. Aku akan perlahankan kenderaan. Bukan sebab jalan rosak, bukan sebab takut langgar apa-apa, tapi sebab aku sendiri tak pasti apa yang aku akan nampak. Kebanyakan malam, laluan tu sunyi macam biasa. Gelap, hanya diterangi lampu ambulans. Pokok-pokok tinggi berdiri diam di kiri kanan, bayang mereka jatuh panjang ke atas jalan. Tapi ada malam-malam tertentu, aku nampak sesuatu. Di celah-celah pokok, jauh sedikit dari jalan. Lampu kecil, berkelip. Merah, kuning, hijau. Sama, macam cuba sembunyi di balik gelap. Aku akan pandang sekejap. Kemudian, cepat-cepat alihkan pandangan ke depan. Aku tak pernah berhenti lagi sejak malam tu. Tak pernah. Dan setiap kali aku nampak lampu-lampu tu, radio dalam ambulans kadang-kadang akan hidup sendiri. Tanpa aku sentuh. Tanpa Farid sentuh. Bunyi statik yang aku kenal sangat. Dan di celah bunyi tu, suara yang sama. Masuk. Berhenti sekejap. Jangan. Nada dia tak berubah. Masih perlahan. Masih macam dari jauh. Tapi cukup jelas untuk buat tengkuk aku meremang. Kadang-kadang suara tu datang sekali je. Kadang-kadang berulang. Dan setiap kali itu berlaku, suhu dalam ambulans akan turun sedikit. Sejuk yang aku kenal sejak malam pertama tu. Aku cuba biasakan diri. Cuba anggap semua tu cuma gangguan biasa. Tapi jauh dalam hati aku tahu itu bukan sekadar gangguan. Itu macam satu panggilan. Atau mungkin satu peringatan. Tapi yang paling aku tak boleh biasakan, yang paling aku tak boleh lupa, adalah setiap kali aku pandang cermin belakang. Terutamanya waktu malam. Terutamanya bila laluan sunyi. Tempat duduk pesakit tu, kadang-kadang tak kosong. Pada mulanya, aku ingat itu cuma bayangan, pantulan cahaya, atau mungkin mata aku penat. Tapi lama-lama,
Aku mula sedar, ia bukan bayangan. Ada bentuk, ada susuk, duduk di atas stretcher. Diam, tak bergerak. Kadang-kadang aku nampak dari hujung mata je. Bila aku cuba fokus, ia hilang. Kosong semula. Tapi ada masa, bila aku betul-betul pandang melalui cermin, ia masih di situ. Seorang lelaki. Poster dia sama macam malam tu. Duduk tegak, kepala sedikit tunduk. Dan bila aku terus pandang, perlahan-lahan dia akan angkat kepala. Mata dia tepat ke arah aku. Tak berkedip, tak bergerak, hanya memandang. Dan dalam saat-saat tu, aku akan cepat-cepat alihkan pandangan ke jalan depan. Jantung aku berdegap laju. Tangan aku menggenggam steering sampai sendi rasa sakit. Aku tak pernah berpaling semula selepas tu. Tak berani. Kadang-kadang, dalam perjalanan yang panjang dan sunyi, aku boleh rasa sesuatu di belakang. Bukan nampak, tapi rasa. Macam ada seseorang duduk diam, menunggu, tak buat apa-apa, cuma ada. Dan yang paling menakutkan, rasa tu tak pernah benar-benar hilang. Walaupun aku dah keluar jauh dari kawasan hutan, walaupun aku dah sampai hospital, walaupun aku dah tamat shift dan pulang ke rumah, kadang-kadang aku masih teringat pandangan tu. Mata kosong, senyuman yang tak sempurna. Dan suara di radio, masuk, jangan. Sampai sekarang aku masih tertanya-tanya. Malam tu, kami sebenarnya dah keluar ke belum? Atau mungkin sebahagian dari aku masih tertinggal di situ, di tengah pasar malam yang sunyi. Dan setiap kali aku pandang cermin belakang, aku bukan sekadar nampak dia. Aku nampak sesuatu yang lebih menakutkan. Seolah-olah aku sendiri masih belum benar-benar keluar dari tempat itu.